Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan, minggu hadapan hari Rabu 22 hari bulan 10, saya akan bersama-sama hampir 185 jamaah akan menunaikan umrah di Makkah dan juga Madinatul Munawwarah. Kali ini seperti biasa, kita lancarkan program MKD. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami datang. Dalam program MKD ini, tuan-tuan dan puan-puan semua boleh join bersama-sama dalam 3 program yang kita tawarkan. Yang pertama adalah program bacaan doa dan juga tahlil secara percuma. Beri je doa dan juga nama-nama tahlil akan kami bacakan sama ada di Mekah ataupun Madinatul Munawwarah. Yang kedua, kita ada infak sabil. Saya sendiri dan semua jamaah akan mengagihkan makanan kepada mereka yang berada di sekitar Mekah dan juga Madinatul Munawwarah. Satu wajmah ataupun satu hidangan hanya RM15 sahaja. Dan yang terakhir, kita akan bersama-sama menginfakkan atau mewakafkan Al-Quranul Karim kedua-dua masjid yang mulia ini. Terpulang kepada tuan-tuan nak bersama walaupun hanya dengan RM1. Saya bersama dengan jamaah membawakan amanah ini. InsyaAllah kita bermula daripada hari ini hingga 30 Oktober. Kita akan kumpulkan nama dan kita akan bersama-sama. Mungkin hari ini kita tak sampai Mekah dan juga Madinah, tapi RM1 kita akan sampai. Moga tak lama lagi kita juga akan dijemput untuk berada di dua tanah suci ini. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.